Allowance kritikal dihentikan. Tiada pencen antara punca jururawat bukan lagi pilihan anak muda. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Presiden Kesatuan Jururawat Malaya (MNU), Saedah Asman mendedahkan allowance kritikal dihentikan untuk pengambilan selepas 1 Januari 2020. Tiada pencen menjadi punca jawatan jururawat bukan lagi menjadi pilihan anak-anak muda sekarang. Menurut laporan Free Malaysia Today, Saedah berkata isu kekurangan jururawat di sektor awam sukar ditangani selagi kebajikan golongan itu tidak dijaga dengan baik. Tambahnya lagi, waktu kerja shift yang mencecah sehingga 45 jam seminggu. Selain persepsi bahawa bidang ini sukar dan perlu berdepan dengan kekotoran, turut menjadi faktor yang menjauhkan golongan muda daripada menceburi kerjaya kejururawatan. Kerajaan perlu pertimbang allowance seperti allowance shift, allowance kritikal tidak dipegunkan dan sebagainya. Banyak lagi allowance boleh menarik anak muda, katanya. Beliau berkata demikian untuk mengulas kenyataan. Menteri Kesihatan Zulkifli Ahmad berhubung pejawatan jururawat yang tidak dipohon menyebabkan kekurangan semakin kritikal di sektor awam. Saedah turut mendakwa penutupan beberapa kolej kejururawatan sekitar tahun 2019 dan 2020 menjadi antara punca kepada kekurangan jururawat di negara ini. Sehubungan itu, beliau mencadangkan agar kerajaan membuka lebih banyak kolej atau universiti yang menawarkan program kejururawatan, berbanding melonggarkan syarat kemasukan ke peringkat diploma. Saya kurang setuju longgarkan syarat itu kerana bukan mudah pengajian jururawat dalam tempoh 3 tahun. Katanya, sekadar info, sehingga Februari lalu, sebanyak 6,919 petugas KKM dilaporkan meletak jawatan sejak 2020, termasuk 2,141 jururawat. 1,754 tetap, 387 kontrak, 1,856 pegawai perubatan tetap, 3,846 pegawai kontrak dan 1,217 pakar perubatan.